semua orang kita nakkan satu benda, kita nak kejar sesuatu lah kan. Aku suka bidang ni kan, aku suka lawak. Lepas tu kebetulan pula kata orang tu kita boleh naikkan nama kita, boleh buat duit, boleh macam-macam kan. Jadi kita macam satu hidup yang barulah kan. Sebab kalau dunia selebriti ni dia ada dia punya vibe kehidupan dia lain kan. Jadi kita contoh masa tu kita tengok best kan. Lawak pula, lawak lah, kita pun minat lawak. Kita join lah. Kan, kejarlah apa yang kita nak buat. Dia nak jadi artis kan, kejarlah. Masa tu pelawak yang Tok rasa jadi macam inspirasi, idola lah, ramai. Zaman-zaman tu macam kategori otai lah. Macam Sabri Yunus, Jalil Hamid. Oh, di zaman tu Dorak kan. Abadul. Zaman kita kecil-kecil tu Ayah Abadul dengan Pak Tam lah, Pak Tam kan. Pak Tam dengan kawan-kawan dia kan. Masa tu zaman-zaman stand up komedi. Lepas tu bila masuk pula zaman senario kan, kita minat lah benda ni semua kan. Ada pula kawan kita pula dah jadi artis masa tu kan. Adalah Azli senario pun dah jadi artis kan. Best lah kan. Jadi kita aku pun nak jugalah kan. Aku pun nak jadi pelawak jugalah kan. Tapi alhamdulillah dapat juga.